Bangun semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, cikgu. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semua boleh berduduk? Terima kasih, cikgu. Semua sudah makan ke? Betul, cikgu. Siapa yang belum makan? Dia ambil duit saya, cikgu. Alamak, kenapa ambil duit tu kan? Dia tak makan dah, cikgu. Saya berehat, cikgu. Azul belum makan? Belum berehat, cikgu. Okey, tak apalah. Nanti lepas ni kita makan, okey? Pasti Okey. ada. Sebelum cikgu mula, cikgu nak buat satu permainan simple. Okey? Nombor 1 buat macam ni. Okey. Itu je. Nombor 2 buat macam ni. Nombor 3 buat macam ni. Okey. 1 2 3 2 1. Okey, baiklah. Dia tak fokus, cikgu. Ha? Tak kuat. Terfokus. Okey, siapa nak pergi ke pantai A dan B ni? Amirul, cikgu. Amirul tu kakak. Amirul. Amirul je pantai A tu. Pantai A. Janganlah, cikgu. Belakang rumah saya yang P ni. P. Saya nak Boleh kamu pergi tengok apa perbezaan antara dua pantai ni? Kebersihan, A. cikgu. Ada banyak sampah. Ada teo ais. Ayo ais. Alamak, banyak. Kalau korang boleh tengok sini ada Sampah. kan? Sampah. Ada banyak sampah, plastik. Pantai B Bersih. tak ada sampah kan? Seperti gambar A. Okey. So saya nak minta satu daripada pendapat Clay. Boleh bagi pendapat tak? Kenapa nak pergi ke pantai B? Berdiri kat cikgu. Boleh berdiri. Kenapa saya mau pergi pantai B? Sebab dia bersih, cantik dan indah cikgu. Setuju ke? Setuju. Okey. Di sini di tangan cikgu ada dua kad yang berisi peribahasa. Okey, cikgu boleh tolong. Baik, cikgu nak minta satu orang wakil daripada setiap kumpulan untuk membacakan apa isi dalam kad tersebut. Okey, kumpulan satu boleh berdiri, wakil. Saya cikgu. Baik, berdiri. Ini peribahasa cikgu. Oh, peribahasa. Peribahasa. Boleh bacakan? Bagai aur dengan tebing. Maksudnya? Maksudnya saya rasa saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Satu sama lain. Setuju ke? Setuju. Betul cikgu. Saya rasa betul ke? Saya tak pasti, cikgu. Okey. Salah betul dia. Peribahasa ni dia sesuai untuk gambar A ke B? Mungkin sebab banyak sampah cikgu. Banyak sampah. Jadi kita kena kerjasama untuk bersihkan sampah. Baik, baik. Cikgu faham. Okey. Untuk kumpulan seterusnya? Okey, untuk saya dapat harapkan pagar makan pagi. Baik. Maksudnya, orang yang kita harapkan untuk menjaga atau melindungi kita, akhirnya mereka sendiri yang mengkhianati. Sesuai gambar? Gambar A. Gambar A. Tadi Jeremy kata? Alamak, salah cikgu. Alamak. So dia jadi gambar B. Salah cikgu juga dia. Yes. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu nak satu orang wakil pelajar, satu orang saja untuk buat macam ni, begini dan dia macam tadi. Azad lah. Azad. Okey, Azad. 1 3 2. Okey, baiklah. Okey, semua boleh baca tak ni? Boleh nampak ya? Baik, cikgu. Dalam kiraan 3 semua boleh baca objektif pembelajaran yang pertama. Okey, dalam kiraan 3, 2 dan 1. Murid tingkatan 4 aman menjelaskan 5 maksud peribahasa berdasarkan konteks dengan betul secara berkumpulan. Murid tingkatan 4 aman membina 2 perenggan berdasarkan peribahasa yang telah diberikan secara kritis dalam kumpulan. Okey, jadi korang tahu tak nak belajar apa pasal hari ini? Peribahasa, cikgu. Betul. Okey. Okey, baiklah. Hari ini cikgu akan teruskan. Terima kasih cikgu Hasri. Cikgu akan teruskan untuk bahagian yang seterusnya.
Jadi sebelum cikgu teruskan masuk dalam aktiviti kita, boleh tak cikgu nak minta kita semua ulang balik objektif yang pertama sahaja dulu, boleh? Boleh. Okay. Sedia? 1, 2, mula. Murid tingkatan 4 aman menjelaskan 5 maksud peribahasa berdasarkan konteks dengan betul secara berkumpulan. Okey, bagus. Nah, nampaknya kamu tahu kan apa yang kita akan belajar hari ini. Jadi, cikgu akan buat satu aktiviti untuk kita meneroka apa itu peribahasa. Jadi, di sini cikgu sediakan satu aktiviti yang cikgu berikan nama sebagai jelajah peribahasa. Okey, jadi untuk aktiviti ini arahan yang seperti cikgu paparkan di sini, cikgu akan bekalkan kamu semua satu fail bagi setiap kumpulan. Alang-alang kamu dah duduk macam bentuk kumpulan ni, cikgu tetapkanlah terus awak kumpulan pertama, awak semua kumpulan kedua. Boleh? Boleh. Okey, jadi arahannya yang pertama, awak semua kena bawa fail dan jelajah sekitar kelas. Seperti yang awak boleh lihat, cikgu ada tampal peribahasa. Kat tepi sana ada 2, sini ada 2, sini belakang ada 1. Dan kamu semua akan baca setiap peribahasa tersebut dengan teliti dan pilih untuk kamu padankan dalam petikan tersebut. Dan kamu hanya diberi masa 3 minit. Jelas semua? Tak apa, kalau kamu tak faham nanti ada Cikgu Asri dengan Cikgu Zakir untuk bantu kamu. Okey? Boleh cikgu. Saya nak Ambil gelak-gelak cikgu. Saya seronok nak buat aktiviti. Betul dia cikgu. Okey. Betul dia cikgu. Awak semua dah sedia ke? Sudah cikgu. Dah. Kumpulan 1. Dah Sedia? cikgu okey cikgu. 3 minit je tau. Okey. Cepatlah baca dia. 1, 2, 3. Okey. Awak boleh semua boleh ikut kelas. Ingat tau kena bincang. Bincang dalam kumpulan. Sebenarnya yang kedua, boleh tengok dari mana yang sesuai. Tak. Boleh? Sana. Oh, itu pi. Bagi kami nak sana. Depan ni. Depan ni. Jom. Kita boleh pakai Esen. Okay, kalau siapa yang dah siap, boleh duduk dulu. Siapa siap nanti cikgu akan bagi hadiah. Apa tu? Kembang kecil. Boleh kembang-kembangan sini. Yang ni. Pasal dengan doktor. Betul. Alright. Ini. Okey, boleh. Ya, kami sebelah 1. Kami power. Nak siapa dah siap juga? Dah siap, cikgu. Kami pandai. Kami kumpulan sebelah. Ada 9 minit lagi. Nampaknya kumpulan 1 yang siap dulu. Cikgu adalah sediakan hadiah sikit lah. Bagi untuk kumpulan 1. Bagi semua untuk saya. Diorang tak makan. Alah-alah kamu pun belum makan kan? Boleh lah makan. Ya? Mami. Dah tak tahan ke? Bulan 2 dapat Boleh. Makan jajan pun. bukan. Dia pun dapat tak. Jadi, awak semua dapat siapkan kan? Dapat Cikgu. Jadi, cikgu nak awak tadi masa awak buat tu awak dah bincangkan dalam kumpulan. Dah, cikgu. Okey, sebab tadi cikgu nak awak bentangkan pula. Okey, baiklah, kita akan masuk ke aktiviti yang seterusnya. Seperti yang kamu dah siap jawab, sekarang cikgu nak kamu bentangkan hasil kerja kamu sendiri. Boleh? Boleh. Okey, cikgu nak setiap kumpulan hantar seorang je lah wakil kumpulan untuk baca petikan, baca jawapan dan juga beri alasan kenapa kamu pilih peribahasa tersebut. Boleh? Boleh. Okey, cikgu nak minta kumpulan 1 baca dulu. Betul kelas cikgu. Okey. Saya dia yang ni. Cemerlang hari ni. Dengan spek dia yang smart. Okey, panggilan tahan.
Tak kala tiba di jeti Kuala Tahan, kami mulai mengubah barang-barang ke dalam bot panjang yang akan membawa kami ke seberang. Ketika itu, hujan halau mentua pun turun. Kak Long, kelang kabut cuba menyelamatkan beg sandangnya daripada terkena air hujan. Tanpa banyak soal, adik mengambil beg plastik yang agak besar lalu menyarungkan beg Kak Long ke dalamnya. Kak Long merasa kagum dengan tindakan adik. Cik. Jadi kumpulan 1, apa peribahasa yang kamu dapat? Hujan halau mentua pun turun. Kenapa? Kenapa kamu pilih? Maksud dia peribahasa ni dia menggambarkan hujan yang turun yang sangat lebat dan mengejut. Lepas tu dia menyebabkan orang terpaksa berteduh dan mengubah plan lah, mengubah rancangan untuk ke suatu tempat. Dalam cerita ni hujan lebat berlaku sewaktu mereka tiba di jeti Kuala Tahan, menyebabkan kekecauan dan tindakan tergesa-gesa menyelamatkan barangan. Okay. Kumpulan 2 setuju tak dengan jawapan? Dapat sama ke tak? Setuju. Okay. Mari tepukan sikit. Boleh salah tu. Jadi di sini yang kita seperti yang Zapan dah terangkan tadi, betul lah apa yang dia cakap tadi. Maksud hujan halau mentua pun turun adalah hujan yang datang sangat lebat dan juga mengejut. Seperti yang dalam konteks petikan tersebut, hujan lebat turun semasa mereka berada di jeti dan menyebabkan berlakulah kekecauan tadi. Alright. Seterusnya, untuk peribahasa yang kedua pula, adakah kamu semua dapat sama macam cikgu? Yang kedua adalah kecil-kecil cili padi. Sama. Okay. Jadi, siapa yang sebenarnya dah tahu dah maksud peribahasa kecil-kecil cili padi ni apa? Ke kamu semua tak tahu ke apa maksud dia? Tak pasti. Pertama kali kamu dengar? Ya, betul. Pertama kali. Kalau pertama kali, maksudnya adalah kecil-kecil cili padi ni adalah orang yang kecil ataupun muda tapi sebenarnya dia berani ataupun cekap dalam buat sesuatu perkara. Jadi betul macam walaupun nampak kecil tapi pandai. Okey. Jadi seperti yang dalam petikan tersebut kita dapat lihatlah bahawa adik bertindak pantas menyelamatkan beg Kak Long masa terkena hujan tu. Jadi walaupun kita tengok adik tu kecil tapi otak dia ligat, dia cepat bertindak. Okey. Seterusnya, peribahasa yang seterusnya boleh Kian boleh tolong baca apa? Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Okey, adakah kumpulan kamu dapat ini sebagai jawapan ketiga? Betul? Betul cikgu. Betul. Kumpulan 1? Betul cikgu. Kalau peribahasa ni maksud dia membawa maksud jangan menilai kemampuan seseorang berdasarkan usia ataupun fizikal. Okey? Faham? Faham cikgu. Okey. Seterusnya. Okey, kalau peribahasa yang keempat pula, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saya yakinlah kamu semua mesti pernah dengar kan peribahasa ni. Benar. Okey, peribahasa ni maksudnya kalau kita tak sanggup nak hadapi cabaran, kita jangan buat kerja yang ada cabaran tu lah. Jadi okey. Sekarang cikgu nak minta, tadi kumpulan 1 dah, cikgu nak minta kumpulan 2 pula untuk baca jawapan kamu. Boleh? Boleh. Jawapan terakhir kan cikgu? Boleh? Baca. Yang dalam petikan, aku sudah tidak sabar-sabar lagi. Gunung tahan, tunggu aku datang. Namun aku akur apabila ayah meminta kami berehat dahulu. Depan kosong, tahan, tunggulah aku. So jawapan kami, tak akan lari gunung dikejar. Kenapa kami pilih jawapan itu? Sebab ayah menasihati anak-anak supaya bersabar sebelum memulakan penerukan kerana destinasi mereka yakni gunung atau laluan hutan tidak akan hilang kalau dikejar. Jadi peribahasa ini mengajar tentang erti kesabaran dan kepentingan menunggu sesuatu yang akan datang. Kumpulan 1 dapat sama? Sama cikgu. Baik, kumpulan kumpulan 2. Okey. Nampaknya di sini cikgu yakin kamu semua faham maksud peribahasa tersebut. Dan okey, sebagai peribahasa tersebut membawa maksud tak perlu tergesa-gesa. Kenapa kita nak tergesa-gesa untuk membuat sesuatu perkara? Sebab benda tu tak akan lari pun. Dia tetap ada kat situ. Jadi samalah dengan konteks dalam petikan tersebut. Ayah dia menasihati anaknya supaya berehat dulu sebelum meneruskan aktiviti mendaki. Jadi di sini dapat cikgu simpulkanlah bahawa kamu semua faham tentang konsep peribahasa dan kamu faham maksud-maksud 5 peribahasa yang kita pelajari ini. Betul tak? Ya, betul cikgu.
Cikgu rasa itu untuk bahagian cikgu. Cikgu serahkan kepada Cikgu Zakir. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita akan beralih ke aktiviti pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu bernama Jurnal Kembara. Okey, aktiviti ini berpadukan objektif kita yang kedua. Okey, jadi saya nak kamu semua untuk ulang semula objektif kita yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Murid tingkatan 4 aman membina 2 perenggan berdasarkan peribahasa yang telah diberikan secara kritis dalam kumpulan. Okey, berdasarkan objektif ini, saya nak minta untuk kamu semua bina 1 perenggan berdasarkan peribahasa yang telah kamu pelajari tadi. Kamu semua ingat kan maksud peribahasa yang kamu pelajari tadi? Ya. Okey, bagus. Okey, jadi untuk aktiviti ini, terlihat kepada arahan dia. Okey. Okey, arahan dia saya nak minta, boleh seorang wakil untuk bacakan untuk saya? Ya, tak dengar. Syakila boleh? Okey, arahan hasilkan 1 perenggan penceritaan pendek bagi setiap gambar yang diperoleh. Gunakan peribahasa yang diterima dalam perenggan yang dibina. Panjang patah perkataan bagi setiap perenggan perlulah melebihi 40 patah perkataan. Anda diberikan masa 6 minit sahaja untuk menyiapkan tugasan. Okey, terima kasih Syakila. Okey, baiklah. Jadi, untuk aktiviti ini anda akan dibekalkan sebuah jurnal dan juga sampul. Okey, dan ini akan diberikan oleh Cikgu Hana dan juga Cikgu Asri. Silakan. Wow. Kamu boleh pilih nak yang mana satu, nak warna mana? Goreng. Ini baru ni. Satu oren Goreng. Atas slipper saya tu. Wow. Buku merah. Buku merah. Ke bawah. Okey, baiklah. Kau tambah kiri. Okey, semua dah dapat bahan masing-masing? Okey, baiklah. Jadi kamu ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan arahan yang saya berikan? Semua faham Okey, baiklah. Jadi disebabkan semua orang faham, jadi kamu boleh buka dalam sampul tu, terima gambar masing-masing dan lihat peribahasa masing-masing, berbincang. Okey, cikgu berikan masa 6 minit sahaja untuk melengkapkan kedua-dua perenggan yang berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, kamu boleh start. Kamu boleh mula daripada sekarang. Saya dah nak buat. Rider cikgu tak membuat macam. Alamak, kena kerja sama-sama lah. Dia memang macam ni cikgu. Diorang yang pandang saya cikgu. Jangan macam tu Zakwan. Saya menunggu yang kena. Saya kena pemilihan cikgu. Ya, abaikan saya cikgu. Okey, disebabkan masa 6 minit, saya sarankan kamu buat 1 perenggan 3 minit. Boleh? Boleh cikgu. Kalau ada mirror pun boleh. Cikgu dah pandai. Wah, Macam ni kan cikgu? betul. Ni kamu dapat gambar apa ni? Dia bukan. Kena balok. Okey. Ini gambar apa ni? Pantai ni. Pantai. Okey. Ini Pulau Redang. Dia kena jawapan. Boleh je. Cikgu ambil dulu lagi jawapan cikgu. Bukan kita tahu Syakila. Syakila tak tahu apa pun. Mirror dia ada sedikit kurang hari ni. Aboy, cikgu suruh berbincang ke bergaduh. Dia tak jawapan kat cikgu Hana ni. Tak acik lah. Ini aku baca. Kita tak jawab apa. Dia kena faham tulisan. Tak apa. Nanti dia baca. Aizat tulis, dan ni kamu minta siapa minta tentang kan? Macam tu. Yang free rider tu. Saya tak dengar lagi suara Mawadah. Saya dah dengar tadi kan. Dah macam Kuasa dia berikan. Apa dah tu? Oh, tu besar ke? Sebesar. Saya dah ambil pandai lah. Lagi satu. Oh, boleh. Boleh cikgu. Hukum dia. Kan dah tengok semua. Kenapa tu? Kelas mana tu bising? Muzik lah muzik. Kelas muzik. Siapa cikgu dia? Dia main drum ke? Oh. Cikgu dia. Cikgu sakit kot. Cikgu sakit kan? Bukan? Tak. Dia tampak. Ni font petai besar. Nampak dah fikir tulis. Bina lah perangai. Dan saya tersedar.
Aku dah ni. Dah, Amirul tu lambat. Saya tulis cantik-cantik. Bukan dia makan pun. Tak? Tak ada markah. Itulah. Ah, Nak tengok lihat cikgu kepada cakap. kekemasan. Tapi tak kemas. Dia pakai font cerita gotik. Darah 1/5. Okay, kamu ada masa lagi. Lebih kurang 3 minit saja. Cepat Amirul. Slow lah kau ni. Cepat Amirul. Amirul. Nanti kita jadi Hadiah satu kelas. Hadiah. Aku pernah pembelian pun datang sushi dah. Laju tu yang tulis ni. Lagi laju Kamu nak beri bahasa apa untuk Ifah masak? Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Wah, saya nak tengok macam mana kamu gunakan peribahasa tersebut. Dia nampak macam bapak. Bapak? Saya nampak kamu macam bapa. Ya ke? Dia macam bapa pakcik lah. Ini bapa borek. Ini ada ini. Baliklah Riano. Kami dah faham peribahasa lagi cikgu. Ya. Mak dah datang. Mak dah datang. Duda. Cerai. Ha. Ayam. Macam kain hidup. Oh, ia bicara mati. Oh, bukan. Itu lagi lah. Ha, ada. Muat. Ia mati lah tadi. Rizal. Nak makan sekarang boleh? Boleh nak kerja kelas. Aduh, gila ni. Dia berapa kali masuk dalam buku. Makan dalam kelas. Merit banyak Ah, sikit. banyak lah. Nak dekat mana? Ni. Sampai. Okey, baik cikgu. RM3. Saya sini. Kumpulan satu dah nasihat cepat. Dah siap dah. Oh, dah siap dah. Amirul lambat lah buka telefon tu. Aduh, kita lah dia ni. Dia memang tak aktif apa pun. Kumpulan satu dah siap dah. Oh, kumpulan satu dah siap. Tengok dia menang lagi. Yang pegang dapat lagi. Tak apa. Kumpulan dua dah siap. Dah, cikgu. Kumpulan satu tu baru dah siap. Ni satu cikgu. Oh, okey okey. Dah siap Okey, dah. Macam mana boleh start benda ni? Okey, baiklah. Semua dah siap? Okey, alhamdulillah. Okey, jadi sekarang cikgu nak minta seorang wakil untuk bentangkan hasil kerja kamu. Boleh ke? Boleh. Okey, macam tadi kumpulan 2 kan? Satu. Okey, macam tadi kumpulan 1 yang bentangkan dulu. Sekarang saya nak kumpulan 2 pula yang bentangkan terlebih dahulu. Okey, boleh. Silakan. Boleh seorang lagi tolong buka ke? Tunjuk dekat semua. Okay, so Boleh. sini. Macam ni. Nampak lawa tak? Biasa. Malaysia itu. Okey. Peribahasa yang sesuai untuk gambar ni adalah takkan lari gunung dikejar. So, perenggan yang saya tulis, saya merancang Tiga untuk badan semua. Okey, badan. Saya merancang untuk bercuti ke Gunung Kinabalu sejak sekian lama. Tetapi urusan kerja sering menghalang. Walaupun terpaksa menangguhkan beberapa kali, saya tidak berasa kecewa kerana yakin peluang itu tetap akan tiba. Benarlah pepatah, takkan lari gunung dikejar. Akhirnya saya berjaya juga menjajakkan kaki ke sana. Itu saja dari kumpulan 2. Okey. Jadi kumpulan 2 telah membuat satu perenggan yang menceritakan perjalanan mereka ke Gunung Kinabalu. Di mana tu? Gunung Kinabalu. Sabah. Wah, ada yang belum pergi ke? Ada pernah pergi ke? Belum. Oh, kamu belum pergi. Wah. Okey, baiklah. Okey, perenggan dan juga ayat yang digunakan sangatlah berkait dengan gambar dan juga peribahasa yang digunakan juga masuk dengan konteks penceritaan mereka. Okey, jadi tanya kepada kumpulan 2. Jadi kumpulan 1 pula, kita silakan. Wah, dah kira aku. Cikgu, saya nak 2 orang pembantu boleh? Pegang ni. Boleh. Tak nak minta tolong. Berapa ah? Tolong 2 orang. 2 orang. Boleh bantu saya please? Ramainya.
apa ni? Okey, saya akan bentangkan sekarang. Okey, kami dapat E famosa. Jadi kami memilih peribahasa kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Jadi kami membuat perenggan lawatan ke E famosa Melaka membuka mata saya apabila melihat seorang kanak-kanak membuat persembahan silat dengan begitu hebat. Walaupun kecil, bakatnya luar biasa. Ketika itu, saya benar-benar faham maksud pepatah kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Jangan nilai. Iaitu jangan nilai orang dari luaran saja. Ini tulisan Amira lah ni. Semua salah kamu. Semua salah kamu. Itu sahaja cikgu. Okey, baiklah, terima kasih. Berikan tepukan kepada kumpulan 1. Okey, baiklah. Jadi kumpulan 1 mendapat gambar ke E famosa. Okey. Penceritaan mereka dah macam betul-betul ke E famosa, betul ke? Pernah pergi ke? Sampai. Kita sejarah pun pernah pergi. Patutlah mereka boleh gunakan peribahasa yang tepat dan mengikut konteks yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, jadi saya lihat kedua-dua kumpulan membuat hasil kerja yang baik. Jadi, cikgu akan berikan sedikit hadiah kepada kedua-dua kumpulan. Oh, joki-joki. Wah. Saya suka joki-joki. Saya nak semua satu ni main cikgu. Saya dah kongsi. Saya dapatkan tak? Okey. Semua dah dapat ke? Okey, baiklah. Jadi, saya rasa itu sahaja daripada saya. Untuk yang seterusnya, cikgu akan berikan kepada Cikgu Aswi. Okey. Okey, cikgu. Aktiviti tadi seronok tak? Seronok. Siapa yang menang tadi? Kami. Siapa yang menang? Dia orang tak pernah. Nak makan sekarang ke? Boleh, Kejap lagi ya? Okey. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita akan ke sesi yang terakhir dalam pembelajaran kita. Okay. Kotak rahsia. Oi. Aktiviti kotak rahsia. Satu je. Itu siapa cikgu? Itu dia Mirul. Ini Clay. Tu Mirul. Yang ini Mirul lah. Biru dengan Clay. Okey, baiklah. Dalam aktiviti kotak rahsia ni, cikgu akan ke laman sesawang dan akan pergi ke laman sesawang tersebut. Lepas kelas ni, cikgu akan panggil sesiapa yang bertuah lah. Okey. Dalam kotak rahsia ni, selepas kamu semua mendapat nama, akan dipanggil ke hadapan dan kemudian kamu akan masukkan tangan, ambil kad dan baca apa isi dalam kad tersebut. Faham? Faham. Scratch. Wah, cikgu hebat. Ya, Jeremy. Okey. Jeremy ke hadapan boleh? Boleh cikgu. Oh, Jeremy. Okey, buat macam ni. Satu. Ya. Nanti tak? Jeremy dapat? Saya dapat peribahasa bagai aur dengan tebing. Ini kad untuk Kad untuk soalan 2 cikgu. soalannya apa? Oh, soalan dia. Apakah maksud bagai aur dengan tebing? Aduh. Jeremy. Oke. Okey, baik, jawapannya apa? Saya rasa jawapan dia tolong menolong cikgu. Betul ke? Tolong menolong. Betul. Baiklah, betul. Orang lagi. Ya, salah lagi. Okey. Okey, Jeremy, sila gosok sini. Mirul. Kau dah menang. Ya, lakukan kat Jangan depan. malukan kumpulan satu. Jangan malukan. Okey, buat magic-magic. Moga dia dapat yang susah. Tanya terus ni. Dapat apa? Sila cuba lagi. Balik. Sorry. Balik. Okey. Soalan 1. Sebutkan satu peribahasa yang telah kita pelajari tadi. Jawapannya, harapkan pegang makan padi.
Betul. Pagar? Oh pagar, sorry. Macam I. Cikgu tu macam I. Harapkan pagar makan padi. Betul tak semua? Betul, cikgu. Tangan. Yeay. Ada apa cikgu? Tak ada dia? Ada. Semua nak ada ambil. Cikgu lupa dah. Kamu nak coki-coki ke? Dari lipstick ya cikgu Reni. Sedikit nak ada, sedikit nak ada. Okey. Banyak dah hadiah kan? Banyak dah. Itu dia ambil saya. Baik, yang terakhir. Aku. Okey, Zakwan, ke hadapan. Oh. Dalam keadaan 3, 2, 1. Kau tu plan. Okey. Ke hadapan. Oh. Saya dapat hadiah. Oh. Okey. Gunakan Clay dapat hadiah. Ini tidak ada cikgu. Okey, baik. Sebelum Clay dapat hadiah, tak apa. Sebelum Clay dapat hadiah, okey, Clay akan buat kesimpulan tentang pelajaran pada hari ini. Macam lagi susah. Okey, apa yang Clay dapat pada hari ini? Okey, pembelajaran yang saya dapat pada hari ini ialah kita belajar tentang peribahasa dan maksud peribahasa, juga kita membuat perenggan ayat pun ayat menggunakan peribahasa yang kita dapat. Best tak tadi? Aktiviti tadi. Best. Dapat makanan kan? Dapat makanan. Okey, baiklah. Okey. Coki ataupun Nak semua. Oh, boleh. Dibagi kesimpulan kan banyak sikit. Kita bagi dua. Bagi dua. Okey, itu saya daripada Cikgu Bang Muzakir dan Cikgu Hana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.